Seram ni. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Sekarang ni aku nak pergi Seminyak sikit. Tadi aku tengok ramai geng-geng kapcai, konvoi. Belum lagi. Belum. Dia dekat tapi jauh. Apa khabar Bajai? Ini bukan konsep live lah. Aku nak pergi ke bandar Kuala Terengganu ni, aku malas sebenarnya. Nak pergi Seminyak je pun. Nak pakai settle menggunakan Budi 95. Ni aku keluar ni pun sebab dia mari angin kus-kus sikit wah. Okay. Dan aku keluar ni pun sebab aku nak test aku punya apa mic aku ni. Sebelum ni aku pakai mic Rode Lava Mix kan, tapi dah rosak. Aku nak beli pun dah harga 200 lebih tau. Mic saja harga 200 lebih. Jenis Rode kan. Tapi sebab aku duk cari dalam laci rumah aku ni, aku tu jumpa mic lama aku jenis Komika. Lepas tu aku test semalam lah, aku test. Aku tengok balik dalam aku punya PC aku. Oh okey suara rupanya. Tapi tak boleh buat laju-laju lah. Sebab mic Komika ni lah aku beli dulu, lama dah, berapa tahun dah. Aku rasa dalam 50 lebih je. Tak pasti lah sekarang ni dah harga dah naik kot. Asalnya aku nak beli DJI mic tu kan, sekarang dah keluar DJI mic 3. Dia bukan mic mini. Mic mini tu sebelum DJI mic 3. Boleh tengok harga apa? Harga boleh tahan lah. Tapi aku malas lah nak beli apa. Aku nak beli, kalau aku beli mic tu, mic DJI, aku kena beli DJI Cosmo Action Pro pula. Jadi banyak pula nak keluarkan duit. Aku nak berhenti jap. Beg aku ni macam tak zip ke. Okey, jom. Bagi motor ni lalu dulu. Cepat sikit. Macam rasa nak pergi KL je. Tapi cuaca cantik je. Beli petrol pam 1. Ya. Pam anda sudah sedia. Anda boleh mengisi minyak sekarang. Baik. Sikit penuh. Dari mana ramai? Cepatlah. Laju. Apa buat laju nak Oh. Seram ni. King. King pun buat laju. Okey, sambung balik. Akhirnya aku pakai motul. Bila aku pakai motul, inilah sekarang hasilnya. Tapi aku pakai motul 10W4 ni 10 lah, fully 10W30 yang motul fully, yang ada ester tu. Aku pakai tu motor ada lengan loh. Banyak laju. Macam tu jadi motong aku ni. Seram ni.